Hai, cantik kan tempat ni? Tapi macam mana I boleh sampai sini? Well, macam ni cerita dia. Pada suatu pagi, I follow this one small family pergi breakfast. Makanan I sampai je, I terus park dekat meja sebelah. Sebab tangan dia ni sepantas kilat. Sudah makan tu, kami geraklah pergi. Tengok lembu pula dah. Okey, sambung balik. Kami teruskan perjalanan menuju ke Taman Ekorimba Sungai Sedim. Lepas park je kereta, si kecil ni berak pula dah. Sudah je tukar pampers, kami pun carilah pot air terjun yang nice. Tak jumpa, tak tahu kat mana. So, kami pun tanya locals dekat situ and dorang suggest this one guy untuk bawa korang. Termenung si Hendrik ni tunggu. Tiba-tiba berkerumun budak-budak dekat sini. Dorang nak ajak bergambar. Tapi malu-malu pula. Lepas tu, diorang semua lari. Finally, sampai pun. Apa lagi? Kita naik lah. Fuyoh. Rasa adventurous sangat. Macam tengah main PUBG in real life. Tapi itulah, sikit je lagi nak tercucuk ranting. Lepas sampai tu, Mamat Handsome ni borak apa tak tahu. Tak fokus lah. Jadi I pun turun. Ingatkan kena hike gunung. Laluan lain rupanya. Lega sikit. Kami pun teruskanlah perjalanan. Dah lah pakai selipar. Diorang dua ni tak relax hiking bawa baby masuk hutan. Tengoklah ni. Total perjalanan adalah dalam setengah jam. Ni jambatan zaman Victoria Secret. Dah nak sampai dah. Ada lagi jambatan. I dah tak sabar ni. Mana? Sampai pun. Kacau lah. Kacau lah diorang ni. Lagi sekali. Wah. Lagi. Wah. Dah sampai sini, mestilah kena mandi. Hai, datang jauh-jauh takkan itu je. Kesian. Sabarlah nak masuk lah ni. Masuk. Oh, sejuk. Dah sampai sini, mestilah kena mandi. Dia punya tahap kesegaran air tu tak boleh nak describe. Rasa macam air tu mengalir bawa keluar sekali masalah hidup air. Lepas tu, masalah tu datang balik sebab kena hiking semula setengah jam. Wah, malasnya. Dengan rambut macam serupa rumpai lautnya. Tapi, nice lah. Thanks to them sebab bawa I pergi sini. Ingatkan, boleh balik terus. Di bawahnya kami tour dekat resort dorang. Fuyoh, tempat apa ni? Okay, dah, jom balik. By the way, Mamat Handsome ni ada something nak cakap. Untuk package activity outdoor ataupun penginapan dekat depan sungai, kalau datang area Kedah, boleh cari Hibiscus Dream Resort. InsyaAllah memang kita akan bagi perhatiannya. Semua unit semua berhadapan sungai. Okay? I tak tahu dia cakap apa, tapi I setuju. Okay, dah, jom balik. Bye!